Hai guys. So zaman sekarang ni kan, kita tengok ada macam-macam hal yang terjadi. Contohnya ada kemalangan, lepas tu ada penyakit yang macam-macam ragam, lepas tu ada juga bencana alam. So hari ni you nak buat apa kat sini? I nak tanya dekat orang ramai, sama ada insurans ni penting ataupun tidak. Dan insurans ni ada banyak-banyak jenis juga. So kita nak tanya insurans apa yang paling penting yang diorang ambil. So tak buang masa, jom kita tanya dia. Let's go. Okey, bismillah. Assalamualaikum bang. Nama abang siapa bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rushaidi. Nama saya Yuni. Okey. Arif. Saya Zalika. Nakib bin Nizamuddin. So panggil abang Nakib lah, boleh? Saya nak tanya soalan yang simple lah. Sama ada insurans tu penting ataupun tidak dalam diri abang? Oh, okey. Kalau bagi saya, insurans ni penting lah. Dia melibatkan tentang nyawa apa semua pun. Insurans ni dia ada cover apa semua macam kita tahu. Okey. Dan kita ni manusia, kadang-kadang kita tak lagi beri kesilapan. Accident apa semua dia tiba-tiba. Betul. So tanpa kita duga. kadang-kadang bila kita ambil insurans, kita pun tak tahu bila kita accident. Betul, kan. betul. Bila kita dah accident, bila ada insurans, so senang lah proses dia apa semua. Okay. So Abang Fikri, abang rasa insurans ni penting ke tidak? Sangat penting. Kenapa? Sebab insurans ni lah yang akan cover kita kalau kita ada dalam masalah atau kena bencana. So insurans tu akan cover lah segala kos untuk baiki kerosakan apa semua. I rasa penting untuk ambil life insurance, tapi that most definitely after belajar lah selalunya. Okay, kenapa awak rasa penting ambil insurans? Sebab dia macam jadi satu jaminan untuk kita dapat pampasan. For example macam yelah kalau hibah ke macam tu lah. Bagi saya actually insurans ni amat penting lah. Macam kita contoh kita duduk kat Shah Alam. Shah Alam adalah suasana yang sesak. Jadi kita perlu ada insurans, tak kira kereta ke motor ke. Yang tu yang paling penting. Sebab apa? Once kita dah accident, nak dapatkan insurans kan. Tak kira sama ada kita dilanggar atau kita langgar orang. Honestly, me personally fikir like insurance is important because like it kind of give us protection for like one day just in case something happen. So insurance penting tak untuk abang? Ya, memang penting. Kenapa? Mana dia sakit ni kita tak tahu. Tak tahu kita. Lepas tu kos untuk rawatan tu memang Sekarang ni mahal lah. memang perlu ada insurans. Ya abang, insurans penting tak untuk abang? Penting lah juga. Penting. Okay, sekarang ni kita ada bermacam-macam jenis insurans. Ada insurans life, and then ada bencana alam, rumah kereta. Untuk abang mana yang lagi penting? Life lah. Life. Life. Kenapa insurans life tu penting? Life ni kan macam tu sakit ke apa ke, ada insurans tu boleh claim lah, maksudnya macam tu. Betul. Kita boleh claim sebab sekarang ni kita tak tahu sakit kita tu, orang kata kos sekarang ni pun tinggi. Okey, kalau saya lah, saya akan utamakan insurans kereta dulu, baru diri lah. So macam abang sendiri, abang ada tak pengalaman untuk insurans ni? Sama ada abang ataupun orang terdekat abang ke, sekeliling ke? Pengalaman saya adalah saya pernah dilanggar oleh kereta. Jadi apa yang saya buat waktu tu, saya pastikan insurans saya adalah yang penting first party. Yang paling utama first party. Yang kedua, saya pastikan insurans kereta yang langgar saya tu dia ada buat insurans juga. Kalau tak dilanggar saya sia-sia lah panggil. Langgar kosong. Tak boleh nak claim lah kalau macam Betul. So last sekali, abang ada tak kata-kata untuk orang yang untuk awareness lah tentang insurans macam mana? Kata saya adalah dapatkan insurans. Yang penting ada insurans. Once kita dah ada insurans, dia amat bahagia untuk kita. Untuk satu hari. Betul. Sebab kita tak tahu benda ni akan jadi bila-bila, betul tak bang? Nasihat abang sikit untuk orang luar ni, untuk dia orang ambil insurans tu macam mana, penting ke tak? Untuk orang kat luar sana tu, kalau mampu bolehlah untuk guna insurans yang di dekat Malaysia ni kan, sebab dia boleh bantu kita dari segi kewangan lah. Kita ambil mungkin sebab nanti kalau apa-apa kan senang. Itu je lah kalau bagi saya lah. Okey, so kalau yang kat luar sana tu, yang tak ada insurans kereta tu, cepatlah renew. So sebab takut kita tak tahu apa-apa jadi bila banjir ke, kena bencana alam kan. So ya, untuk kita elakkan daripada total loss kereta kita, so lebih baik kita bayar insurans. Tak mahal pun tu. So dia lagi banyak membantu kita lah masa akan datang. Untuk semua orang, kita better kita ambil lah insurans. Tak apa kita ambil tahu sedikit pasal insurans. Jangan just zero. Sebab insurans ni anytime kita akan pakai. Daripada kecil, orang dewasa dan orang muda pun kena guna juga insurans. So penting lah.
dan carilah insurans yang terbaik. Okay guys, kita pun dah selesai tanya pendapat orang pasal insurans, macam-macam jenis insurans dekat Malaysia ni ada. Untuk kau Rik? Bagi aku lah untuk aku insurans ni penting. At least kalau aku ambil, aku akan rasa lebih secure. And if anything happen, insurans tu akan protect aku juga, Yin. Betul. So sampai di sini saja untuk video kali ni. Kita jumpa di next video. Jangan lupa like, subscribe dan share video kita orang. Bye-bye. Bye-bye guys.